وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke Andy Izaki Channel Kod-Kod Dia dalam segmen cerita seram serial. Okey geng, duduk tak duduk dah. Kita dah masuk pertengahan tahun 2025 geng. Tinggal lagi ada 6 bulan lagi untuk kita habiskan tahun 2025 insya-Allah dengan kabar-kabar yang baik insya-Allah. Okey geng. Aku harapkan hangpa semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, ceria-ceria selalu walau apa pun terjadi. Jangan lupa geng, tekanlah butang subscribe, like, comment and share dan hit bell notification untuk sebarang info dan maklumat daripada Andy Izaki Channel. Tanpa membuang masa, kita layan intro dahulu. Let's roll! Okey guys, kita berjumpa lagi. Seperti biasa, untuk video kali ini, aku ada 2 lagi cerita untuk aku kongsikan dengan hampa. Yang mana kita dah tahu cerita-cerita ni adalah hasil perkongsian daripada kawan-kawan kita yang sedang menonton ketika ini. Okey guys, aktiviti hiking, yang mana aktiviti outdoor ni telah menjadi satu fenomena lah pada masyarakat kita sekarang ni. Tak kira lah golongan muda ataupun golongan tua, semua dah ambil part dalam aktiviti ni. Aktiviti outdoor ni memang seronok dan aku tak nafikan banyak kawan-kawan aku yang suka aktiviti hiking ni. Ada yang sampai naik dah Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu Sabah. Dan juga ada yang naik Gunung Tahan. Ada yang pergi mendaki dekat belah Indonesia. Macam-macam guys. Aku seronok dengar daripada cerita kan, tapi aku tak berminat. Bukan suka ni tak seronok. Maybe aku tak cukup stamina untuk aktiviti macam ni. Dan juga kecederaan lutut aku sedikit sebanyak buatkan aku macam ada mereka ajak aku kan. Tapi aku tak. Alasan aku sebab lutut aku lah. Lutut aku tak apa nak kuat. Bukan lutut tak kuat. Memang injet dah lutut aku ni. Tapi aku suka untuk kongsikan dengan hampa satu cerita ni. Yang mana cerita ni berkaitan dengan hiking. Jadi, untuk kita tahu lebih lanjut cerita dia, kita terus ke cerita seram serial yang pertama. Okey geng, cerita about hiking ni, ada satu cerita yang aku terima. Misalkan, dia dan beberapa orang kawan karib dia, di mana mereka ni telah merancang untuk mendaki sebuah, nak kata gunung sebab tak tinggi sangat, bukit lah kot kan. Sebab bukit ni dia kata untuk sampai ke puncak dia tu, dia mengambil masa lebih kurang 2 jam untuk sampai ke puncak dia tu. Okey, Salim bukan seorang yang minat pada aktiviti hiking, tetapi dia ni jenis yang mudah. Bila kawan-kawan dia ajak nak pergi mana-mana, dia join saja. Okey, ada dalam kalangan kawan-kawan dia yang bernama Fadli. Fadli ni dia memang kaki hiking. Merata dah dia pergi. Satu hari tu, nak dijadikan cerita, Fadli ni panggil lah kawan-kawan dia, termasuk Salim lah. Jumpa apa semua. Fadli rancang nak ajak mereka ni pergi hiking dekat kawasan terpencil lah, dekat Tanjung Malim, Perak. Dia kata tempat ni bukan tempat hiking yang popular. Tak. Tempat hiking ni dia orang-orang tertentu saja yang tahu. Dan dia ni, Fadli ni salah seorang yang pernah sampai dekat bukit tu. Dan dia berceritalah kepada kawan-kawan dia ni, kepada Salim pun semua ni kan, bila sampai kat puncak tu, pemandangan dia memang healing habis. Memang padu orang kata kan. Okey, bila dah Fadli menyatakan hasrat dia ni, geng-geng dia ni pun setuju lah nak join kan, termasuklah Salim ni. Okey, pada hari yang dijanjikan, mereka ni pun berkumpul dekat rumah Fadli dan bertolak daripada rumah Fadli ke kaki bukit di
Tanjung Malim tu, dan sampai kat situ lebih kurang jam 8 pagi lah. Okey, sesampai kat situ, suasana okey, no problem. Buat turun barang apa semua. Mereka parking kereta kat luar ni, kat tepi jalan besar ni. Daripada kereta tu, mereka akan berjalan masuk ke satu lorong kawasan untuk sampai ke kaki gunung tu, kaki bukit tu. Dan sampai di situ, Fadli beritahu lah sabar sikit apa semua kan, tentang keadaan kat situ, apa track dia macam mana apa semua. Fadli beritahu, and then mereka pun faham, dan mereka bergerak lah dalam satu barisan. Fadli di depan sebagai pemandu arah. Kalau letak Salim kat depan, memang tak jumpa lah puncak bukit tu. Jadi Salim duduk belakang sekali, Fadli duduk depan, dan 3 orang lagi kawan dia duduk berbaris lah. Okey, mereka pun bergerak apa semua kan, sambil naik pun sembang-sembang lah apa semua kan. Jadi sonok lah, tak pernah naik kecuali Fadli seorang je lah. Fadli memang dah biasa naik dah, jadi dia pun kata apa, tak ada lah sesonok kami ni yang lagi 4 orang ni kan. Sambil duduk berjalan tu, duduk bersembang apa semua, duduk melawak apa semua kan, cakap-cakap, bergelak, ketawa apa semua. Cuma si Salim ni perasan time mereka duduk naik tu, suasana dalam hutan tu pasal lain macam sangat. Iya, sunyi, nama pun hutan kan, dia sunyi kan, tapi sunyi dia lain macam. Dia sampai yang kata apa, tak ada bunyi-bunyi unggas-unggas, burung-burung, cengkerik kan, tak ada. Dia sunyi, apa waima kata apa, bunyi angin pun tak dengar. Oh, ini pelik kan. Kalau daripada cerita Salim ni, aku rasa pelik. Mustahil lah kan. Tapi itu apa yang Salim rasa orang. Okey, dia pun teruskan perjalanan. Jalan biasa-biasa, naik apa semua kan. Tapi bila naik lagi atas, lagi jauh perjalanan tu, masing-masing dah jadi macam tak banyak bunyi. Salim tak pasti sebab apa, tapi dia perasan member-member dia lain pun dah tak berkelakuan macam mana seawal dia pun mula-mula naik tadi. Mula-mula naik tadi bergelak apa semua, lost senyap. Semua tengah macam fokus, mungkin lah tengah fokus untuk nak naik apa semua tu kan, nak naik bukit tu kan. Takutlah hilang fokus apa nanti kan. Dalam masa sejam daki tu, Salim ni perasan, Salim terdengar bunyi macam orang jalan pijak onting, prak kan. Pada tanggapan dia fikir kata kat belakang mungkin ada binatang-binatang kot yang lalu, ataupun mungkin dahan-dahan pokok yang patah jatuh apa semua kan. Dia berhusnuzon lah, benda-benda yang baik. Tapi dalam hati Salim ni, dia rasa macam ada sesuatu yang sedang ikut dia. Tapi bila dia beralih belakang, macam biasa tak ada apa-apa, dan dia teruskan perjalanan. Tengah-tengah duduk berjalan-jalan tu kan, member Salim yang di depan tu, nama Kamal, dia terberhenti. Tiba-tiba saja dia terberhenti dan berpaling ke sebelah kanan. Salim tanya, kau kenapa Kamal? Kau tengok apa? Kamal beralih belakang. Aku nampak bayang putih dekat celah-celah pokok tu. Episod keseraman sudah kembali. Tapi bila dia beritahu kat Salim macam tu, Salim ni automatik tengok. Tapi dia boleh tengok balik kat Kamal, tak ada apa-apa pun Kamal. Kamal kata kat dia, ada tadi, aku nampak macam ada. Salim menenangkan Kamal. Dia kata, relax Kamal, tak ada apa tu, bayang hang kot hang nampak macam ni, apa macam melintah-lintah lah, biasalah kata kan. Tak apa, relax, tak ada apa tu, dia kata. Okey. Dan mereka pun terus berjalan lagi. Tapi dua-dua aku, Salim pun rasa lain macam dah kan. Nampak pertama berdebak lah bila dia rasa macam tu kan. Sebab tadi dia berasa macam ada orang ikut belakang. Dan member yang depan Kamal ni pula nampak bayang-bayang putih lah apa lah kan. Jadi nak tak nak kena teruskan juga. Tengah berjalan-jalan tu lagi, Fadli yang kat depan tu terpeleot, jatuh dekat track yang kami duduk lalu tu. Dia jatuh, yang depan tu jatuh. Track tu dia macam berlumpuk sikit tau. Salim ni tengok depan Fadli ni jatuh. Dia tanya, oi Fadli, kau okey tak? Fadli kata, aku okey. Tapi masa dia jatuh tu, dan bila dia nak bangun tu, track yang mereka nak lalu ke depan tu, Fadli nampak ada kesan tapak kaki dekat atas tanah. Mula Fadli ingat pun tapak kaki tu tapak kaki manusia lah. Tapi bila Fadli tengok betul-betul, kalau manusia normal, jari kaki takkan sama panjangan jari tangan. Okey, lepas tu dia punya kadar ketenggelaman tapak kaki tu dalam sangat weh. Lebih kurang dalam segala jari ni setengah. Mungkin tanah tu lembik lah kan. Tapi okey, dia tenggelam tu aku okey. Tapi ukuran kaki dia tu bukan normal sebagai
tapak kaki manusia. Fadli cuba diamkan. Dia tak mau nanti tertanya-tanya pula geng-geng dia yang lain kan, termasuk Salim. And then Fadli teruskan perjalanan, dan kami, dia orang belakang ni pun ikutlah. Salim pun semua ni pun ikut. Akhirnya dia pun sampai juga kat puncak. Bila dah sampai kat atas tu, Salim terkagum dengan suasana pemandangan yang terlalu indah bagi dia. Itulah first time dia sampai di puncak bukit, walaupun tak tinggi, tapi tu bagi dia dah cukup tinggi lah. Dengan penat dia pun mendaki dari ni apa semua. Bila dihidangkan dengan pemandangan yang macam tu, memang syahdu, padu, terbaik. Okey, mereka terlupa dah tau apa yang mereka lalui masa awal pendakian tadi ni. Mereka dah tak ingat dah, disebabkan oleh pemandangan yang cantik tu. Tapi Salim mula terperasan keadaan kat situ, ya betul tinggi, tapi terlampau sunyi. Walaupun pemandangan dia cantik, tapi keadaan tu terlampau sunyi dan jadi macam pelik lah kan. Bila sampai kat puncak ni, kurang-kurangnya berangin, nampak burung-burung terbang apa semua kan, pergerakan pokok-pokok apa semua. Bila ditiup angin, nampak lah ini semua tu macam kaku. Pokok tak bergerak langsung, daun-daun tak bergerak, burung-burung tak nampak, bunyi angin pun tak dengar. Semua yang nak ada masa tu pemandangan yang cantik tapi mati. Faham? Tapi Salim cuba diamkan diri. Dia tak mau nak ambil pusing sangat apa yang dia cakap, apa yang dia fikir masa tu, sebab dia takut. Dia seorang saja rasa macam tu kan. Dan lepas tu dah lama, dah habis melayan pemandangan tu, mereka pun duduk buat macam bulatan. Lepas tu mereka duduk dan keluarkanlah makanan-makanan apa semua untuk makan, sebab rasa lapar lah kan. Tapi waktu mereka duduk makan tu, semua diam, semua fokus nak makan je. Tapi jadi macam pelik, sebab masa awal tadi mereka macam beria-ia tau, macam sonok yang tak sanggup-sanggup lah. Sebab first time nak naik ni bukit kan. Sonok mantap apa dia kan. Okey, bila dah sampai kat atas tu, dia memang kagum dengan pemandangan dia, tapi semua jadi senyap. Makan. Macam dalam keadaan semua masing-masing sedang memikir. Ada tanda soal dekat kepala masing-masing. Sebab semua diam tengah makan. Sekali dengan Fadli, sekali sepatah lah tak bercakap. Sedang duk makan, duk tengah makan tu, tiba-tiba Hisham ni berdiri je. Diri dan dia pandang ke satu arah hutan. Sambil duk pegang pinggan nasi ni, dia tunduk. Dia diri. Aku dengar suara perempuan. Kami semua bangun lah. Tunggu pagi kan. Bangun masing-masing. Salim tak dengar apa yang si Hisham ni dengar. Sama juga Fadli. Sama juga dua orang lagi kawan mereka ni. Tak dengar apa-apa pun. Cuma Hisham seorang saja yang dengar. Dan dia beria-ia kata ni, aku dengar ni suara perempuan bergelak ni. Fadli pun tak cakap banyak. Fadli kata, okey siap, kemah-kemah, kita gerak turun. Salim pun, jom turun lah, tunggu apa lagi kan. Okey, dia pun kemah. Okey, bergeraklah untuk turun. Okey, ini perjalanan masa turun. Salim ingat semua yang mereka naik tadi tu takkan terjadi masa mereka turun. Tapi masa turun itulah baru permulaan gangguan-gangguan yang lebih mencabar. Okey, mereka turun macam biasa, ikut trek yang mana diorang tanda tadi ni. Dalam perjalanan duk turun tu, tiba-tiba Fadli hilang geng. Mesap. Fadli di depan, belakang satu Hisham. Hisham kata, weh Fadli tak ada. Memang tak pasang langsung, siapa-siapa langsung tak pasang. Jadi Salim kata, okey relax, kita relax dulu. Kita duduk kat sini, kita tunggu dulu dalam masa 10 minit. Okey, mereka pun duduk, mereka tunggu. Tak sampai 5 minit selepas Salim cakap macam tu, tiba-tiba Fadli muncul daripada arah yang lain tau, dalam keadaan yang basah peluh, cerau, tercungak-cungak. Dan dia kata, korang pergi mana? Aku dengar tadi korang panggil aku. Habis Salim ni terkejut. Bila kita orang panggil kau? Kita orang duduk kat sini tak bersuara langsung, sebab kita orang tunggu kau. Tak Fadli cakap, tak aku dengar korang panggil aku tadi. Salim kata, tak, bukan, kita orang tak panggil pun. Kita orang pun tengah panik sebab kau hilang tadi. Dia kata, aku tak hilang lah, aku cari korang lah, sebab korang panggil aku tu yang aku ikut arah suara tu. Tak Fadli, tadi bila kita orang sedar kau dah hilang,
Sebab tu kita orang tunggu sini. Kita orang ingat 10 minit lagi kalau kau tak datang baru kita orang nak cari. Fadli tersengap dan terduduk. Dalam keadaan penat, Fadli cakap, geng, kita dah rasa ada benda yang pelik ni. Dah. Tak apalah geng, jomlah kita turun dulu. Apa-apa macam turun dulu. Ingat geng bacalah apa yang patut. Bila dah Fadli cakap macam tu, kita orang pun turut je lah kan. Kita orang sambung perjalanan. Tengah berjalan ni, tiba-tiba Hisham ni muntah. Dia termuntah kan. And then lepas tu Hisham kata, aku sakit kepala ni, tolong aku rasa tak tahulah, mungkin aku salah makan kot kan. Salim cakap, okey, kita rehat dulu nak tak? Kata. Masa tu Fadli bertegas. Dia kata, tak boleh geng, tak boleh. Kita kena turun juga sekarang. Apa pun jadi kita kena turun dulu pada bukit ni. Orang papah dia turun. Lepas tu kita orang pun papah dia, papah Hisham ni sambil turun jalan sampailah kat track yang Fadli jumpa kesan tapak kaki tu. Geng. Masa Fadli sampai kat situ, dia tengok kesan tapak kaki tu semakin banyak lagi. Pada mula-mula mereka naik tadi ni, Fadli perasan ada 2-3 kesan tapak kaki saja. Tapi masa nak balik tu, banyak lagi. Banyak tempat. Nasib baiklah Fadli pun tak bersorak time tu. Kalau bersorak time tu, mungkin Salim dan kawan-kawan dia akan jadi lagi panik. Fadli ambil keputusan tak mau tegur apa-apa, teruskan perjalanan mereka untuk turun. Akhirnya geng, dalam cemas-cemas, panik-panik apa semua tu, kami semua sampai juga ke kaki bukit dalam keadaan yang selamat tu. Dan Hisham pun tiba-tiba okey, tak ada dah pening-pening apa semua kan. Bila dah sampai kat bawah tu, semua dah okey apa semua, Salim ni tiba-tiba dia tengok belakang. Dia nampak ada 2 pasang mata yang berwarna merah menyala sedang memandang dia. Sambil duduk tengok tu, dia terkaku. Bila dia beralih depan dan patah balik tengok, hilang. Memang hilang geng. Baru dia tahu. Baru dia tahu lah. Salim terkejut lah katanya. Dia terkejut lah. Astaghfirullahaladzim. Tapi dia sengap lagi. Dia tak cakap apa-apa. Dan mereka bergerak lah ke kereta melalui jalan denai tadi. Pergi sampai kereta apa semua, dah masuk packing apa barang, dah masuk barang apa dalam kereta, dan mereka pun masuk dalam kereta, bergerak baliklah ke rumah Fadli. Jadi malam tu masing-masing setuju untuk tidur di rumah Fadli. Dan selepas makan solat isyak apa semua, masing-masing duduk lepak lah kat ruang tamu. So siapa seorang pun tak buka mulut masa tu. Tiba-tiba Fadli pun mula bercerita. Dia nampak kesan tapak kaki apa semua. Yang dia hilang tu, dia ikut bunyi suara apa semua. Lepas tu Salim ni pun pula lah bercerita. Dia kata dia nampak perasan ranting kayu patah apa semua. Hisham pun cerita nampak apa semua. Baru dia pun kongsi malam tu, nah, semua tak boleh tidur sampai ke subuh. Nak pinik bukit sangat. Bukan apa geng, dia berpunca daripada keseronokan. First kali, ini tips lah. Kalau pi mana-mana pun, terutamanya dalam hutan, sonok boleh, tapi berpada-pada. Bila terlampau sonok, timbullah padah. Betul tak geng? Bukan aku seorang saja cakap. Orang tua-tua dulu-dulu pun dah pesan, nak sonok, boleh sonok, tapi berpada-pada. Ini satu pesanan untuk hampa dan juga untuk aku. Walaupun aku bukan kaki hiking, tapi aku jenis pergi camping. Dan Salim bagi tahu dalam cerita dia ni, dia kata Fadil dah let go barang-barang hiking dia, sebab dia kata ni last hiking dia. Dia rasa serik sebab banyak-banyak kali dia pergi hiking. Inilah sejarah bagi dia kena ganggu masa hiking. Pengalaman tu dah cukup buatkan Salim jadi tak berminat dah dengan hiking. Okey geng, tamatlah cerita seram seriau yang pertama. Jadi apa yang baik tu hampa boleh ambil jadi pengajaran lah kan. Okey, kita rehat seketika, tenangkan jiwa. Kita jumpa lagi selepas ini. Stay tune guys. Okey geng, kita kembali lagi. Alright, untuk tadi dah tamat cerita yang pertama, dan untuk cerita yang kedua ni, okey, aku nak beritahu kat hampa geng. Aku dululah masa arwah wan aku masih hidup kan. Arwah wan aku ni dia ada kebun getah. Ada getah dia ni besar, banyak batang pokok sampai dekat dengan kawasan bukit. Dia punya sempadan kebun getah dia tu. Aku selalulah ikut dia kan. Dia bawa aku pi kutik getah apa semua kan. Lepas tu dah bawa balik kutik-kutik getah tu, bawa balik mesin getah tu dengan pakai mesin penggelek dia tu. Dan dia akan gelek sampai jadi senipis tu, lebih kurang 1 inci 2 inci macam tu lah kot kan. Tak ingat lah aku, lama dah tu. Okey, apa yang aku cakap tadi ni ada kena-mengena dengan cerita yang kedua ni. Jadi
Kalau kita nak tahu lebih lanjut, jom follow aku. Kita terus ke cerita seram seriau yang kedua. Okey, cerita ni aku terima daripada member-member kita yang pastinya sedang menonton ketika ini. Aku bagi nama dia Derih. Kalau dekat bandar nama dia Idris, tapi dekat kampung nama dia Derih. Okey. Kita ni dilahirkan dalam keluarga yang bermacam-macam. Ada yang senang, ada yang sederhana senang dan ada yang susah. Okey, kategori Derih adalah sederhana. Dia berasal daripada kampung yang terletak di Kedah. Okey, pekerjaan dia adalah seorang penoreh getah. Itu di sebelah siangnya. Dan pada waktu malam, dia akan buka kedai burger dekat kampung dia. Derih ni berumur lebih kurang dalam 25 tahun lah. Rutin seharian Derih ni adalah pagi, selepas subuh tu dia akan keluar daripada rumah, pergi ke kebun getah dia, kebun getah ayah dia, dan menoreh getah apa semua. Lepas tu dah lepas habis menoreh, dia akan balik untuk rehat apa semua, sambung tidur lah lebih kurang kan, tak pun buat apa-apa yang betul. And then selepas tu dia akan keluar pula untuk pergi kutip susu-susu getah tu. Dan malam dia akan buka kedai burger. Burger piau. Betul kita tahu lah. Aku tambah yang tu. Okey. Derih ni dia duduk dengan mak ayah dia. Dia anak bongsu dalam keluarga. Keluarga dia lah. Jadi dia lah yang akan kata apa, support kedua ibu bapa dia ni. Nak dijadikan cerita, pada satu pagi tu, seperti biasa, dia selepas subuh apa semua tu, dia pun bersiap lah. Pakai baju apa semua kan, untuk pergi ke ladang kebun, pergi kebun getah. Pakai apa semua tu, dia keluar. Pun lebih kurang dalam dekat pukul 6 pagi lah. Kan? Selepas subuh lah, kira dekat pukul 6 pagi. Lebih kurang lah, okay. Keluar apa tu sambil bawa baldi dia, sambil bawa cota dia. Cota pula lah, bawa apa? Barang. Lepas tu macam biasa, dia pakai bawa tu apa, lampu suluh. Kita picit dia bawa. Kita kabat tu pun dia bawa. Tu rare tu, kita kabat tu. Long pun tak jumpa dah. Dulu aku sempat lagi, aku dah lagi. Bawa pita kabat tu, lepas tu dekat kiri kanan ni, dekat tepi belakang, dekat pinggang ni kan, dia gantung macam bekas ubat nyamuk. Hantau lah dalam hutan ni, nyamuk besar-besar pelumbuk pun. Yang tahu lah kan. Okey, daripada jarak daripada rumah dia dengan kebun getah kontor dia ni tak jauh mana lah, lebih kurang 1 meter je lah. Dia duduk dalam rumah dia ni dekat je lah dalam kebun getah tu kan. Tapi tempat yang dia nak kena pergi potong tu lebih kurang dalam 1 meter macam tu. Dia berjalan kaki. Jalan. Suasana pagi tu memang asyik. Sejuk. Masa tu kalau orang biasa-biasa, kalau macam aku lah, aku lepas subuh time-time tu syahdu babe di kampung, memang sambung tidur balik. Bagi dia benda tu dah biasa. Tapi pagi tu geng, memang suasana dia lain macam. Setiap langkah perjalanan dia nak ke kebun tu, dia rasa kiri kanan dia depan, kiri kanan belakang dia ni macam diperhatikan. Tapi dia cuba hindarkan benda-benda perasaan yang macam tu. Dia cuba abaikan dan dia terus berjalan. Sampai kat kebun getah tu, dia mula menoreh kat pokok yang pertama. Lepas tu pokok yang kedua, pokok ketiga, dan seterusnya. Satu baris ada dalam 30 pokok. Melintang ada dalam 15 pokok. Jadi hampa kalilah sendiri kan. Aku pun nak kena kira balik. 30 kali dengan 15, 450 pokok. Banyak tu. 450 pokok weh. Kalau 430 pokok pun pasal luas tu. Okey, tak apa. Biar pi pokok-pokok tu biar pi lagi. Bukan boleh terbang buat belok lagi kan. Okey, right. Sampai kat hujung pokok tu, pokok yang lah tu, dia rapatlah dengan macam kat situ hutan belukar. Sampai kat pokok tu, tapi dia dah rasa lain macam. Nyam. Sampai yang pokok lah tu, kat baris yang pertama lah tu, tiba-tiba dia punya bulu tengkok ni dah merinding, menegak lain macam ke. Derih rasa benda ni. Sebab sebelum ni dia tak pernah rasa macam tu, tapi kali ni dia rasa. Tapi Derih teruskan menoreh macam biasa. Bila dia nak bergerak pergi baris yang sebelah tu, untuk pokok yang seterusnya, dalam gerok tu sampai kat pokok, bila nak letak pisau toreh tu dekat pokok, prak,
bunyi anting kayu patah. Derih sambung lagi. Tuan kita dalam kepala dia duduk fikir lagi. Dan dia bila ada pasang mangkuk tu, mangkuk untuk getah tu turun apa semua tu, pasang itu, dia berjalan ke satu pokok lagi. Prak! Bunyi pula anting patah. Tapi dia bersangkakan dia pijak kayu. Dia tengok bawah, suluh apa semua kan. Tak ada pun kayu-kayu apa patah apa. Ada rumput dah dengan daun-daun kering. Dia abaikan. Dia pergi ke pokok yang ketiga. Prak. Lepas tu pokok yang keempat. Sampailah ke hujung. Okey. Lepas tu dia patah balik. Masuk ke lorong yang ketiga. Sampai balik kat kawasan belukang tadi. Tengah dia duduk. Sering. Duduk menoreh getah tu. Tiba-tiba dia dengar bunyi. Bunyi dalam Bunyi dalam. Pelan. Bunyi macam tu. Aku nak sambung tak ni. Okey. Sambung. Derih panggung kepala dia. Tengok ke arah belukang tadi. Sebab bunyi tu main daripada belukang. Dia capai torchlight dia. Dia suluh lah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Dalam samar-samar lampu torchlight dia tu, Derih nampak satu lembaga hitam antara dua pokok besar kat belukang tu. Berdiri makhluk yang besar macam harimau, tapi bukan harimau biasa ni. Badannya besar, bulu ni hitam legap. Mata dia ni merah dan bertaring. Yang pelik tu, kalau harimau takkan dia boleh berdiri. Benda tu berdiri. Dia berdiri antara dua pokok ni. Dua pokok besar ni, tengah-tengah tu dia duduk berdiri. Sekali pandang nampak macam harimau. 2-3 kali pandang nampak macam orang. Mana satu ni, geng? Derih terkaku tau. Dia berdiri tu. Sambil kepala dia tengok tu, dia terkaku. Tangan duduk suluh. Dan bila dah nampak macam tu, geng, habis menggeletak. Tangan dia pegang pisau tu, tak lepas. Pisau penoreh kita tu tak lepas. Dan menggeletak ni. Dia rasa badan dia memang bergegak habis tu badan ni. Tapi dia tak boleh bergerak lagi. Tiba-tiba makhluk tu, ni harimau. Mak Derih punya terkejut, melompat abang, tercampur habis dengan body timah apa semua, dengan pisau penoreh kita tu tercampur apa semua. Lari je, 1 meter. Watson nyambek. Derih lari dalam gelap ni. Lari kan. Ni gerak perlahan ni. Dengan lari dalam duk lari tu abang. Tersepak pula akak pokok abang. Jatuh tergolek, bangun pula lari. Apa cerita pun lari dulu kan. Lari sampai jalan besar abang. Sampai jalan besar tu, sambil duduk lari tu barulah dia beralih. Masa duduk dalam hutan, masa duduk dalam kebun, kawasan kebun tu dia tak beralih abang. Tak berani nak beralih. Sampai kat jalan besar tu baru dia beralih tengok belakang. Alhamdulillah, dia kata tak ada dah, tapi tetap lari juga nak sampai di rumah cepat. Sampai rumah abang. Mak dia duduk tunggu depan rumah, duduk sapu sampah apa kan. Mak dia tanya, "Hang pasal apa ni Derih?" Dia tengok muka Derih ni dah pucat lesi abang. Derih tak cakap apa, terduduk atas kursi sambil menstabilkan nafas dia. Tunggu sat, aku pun nak menstabilkan nafas aku. Duk sat ayah dia keluar mai, dia kata, "Hang pasal apa?" Kan? Dalam keadaan letih penat apa semua tu, Mak Derih ni ceritalah dekat ayah dia apa semua. Terkejut lah, nampak muka ayah dia ni terkejut. Lepas tu ayah dia tanya lah, "Hang masuk lorong tak mana ni?" Lepas tu dia kata, "Masuk lorong yang ketiga, pokok yang lah." Dia kata. Tu dia pun terduduk dekat dia. Dia kata, "Lama dah dia tak keluar ni. Ni baru keluar ni." Derih terkejut. Apa maksud ayah dia ni? Dia kata, "Lama dah tak keluar, ni baru keluar." "Apa dia tu ayah?" Dia kata, "Aku nak cerita kat hang pun takut hang tak percaya.
Aku pernah nampak dah dulu ni, dia kata. Lama dulu dah, kata. Adalah orang tua dulu kata, Aimah tu Aimah jadian. Tak tahulah peninggalan ke apa ke, tak tahulah. Tapi aku pernah nampak. Ayah dia beritahu dekat Dri. Dan barulah Dri tahu cerita tu. Selepas pada tu, beberapa hari juga Dri tak turun pergi menoreh kita. Sebab perasaan takut tu masih menghantui diri dia. Kalau aku, sorry, terus aku tak pergi. Tapi sebab Dri seorang anak yang bertanggungjawab, selang beberapa hari lepas tu dia kembali menoreh kita. Tapi sekarang selepas cerita ni dia bagi kat aku, masa law ni dia tak kerja dah sebagai penoreh, dah dia dapat kerja lah dekat Penang. Kerja apa dia tak maklum kat aku, tapi dia kata dia kerja di Penang. Dan sudah berkahwin. Kebun getah yang dia ada lah ni masih lagi beroperasi, masih lagi ada orang menoreh kita, tapi bukan keluarga dia yang buat, bukan mak ayah dia yang pergi menoreh. Dia upah dekat orang lain untuk pergi menoreh. So far alhamdulillah dia tak dengar lagi lah cerita daripada orang-orang yang dia upah menoreh kita tu terjumpa dengan benda-benda macam tu. Dia harapkan benda tu tak berulang lah untuk orang lain. Tidak nak kena cari pula. Kalau kata geng-geng tu berjumpa pula, taubat pakai berhenti, nak kena cari orang kerja lain pula. Dan alhamdulillah masalah ni, keadaan tu tak berulang lah kan. Mungkin tu satu, kata apa, Allah nak uji dia masa tu kan. Itu dia geng, cerita seorang penoreh getah yang telah melalui, kata apa, detik-detik sukar lah, ataupun ujian yang di masa susah dia. Di masa dia, kata apa, nak cari rezeki, ada ujian dia. Macam itulah kita manusia. Waktu kita nak cari kesenangan tu, kita terpaksa menghadapi beberapa ujian. Itu lumrah. Ingat boleh senang-senang terus ya? Sorry lah Mat, ini dunia lah. Dunia sekarang ni kalau nak senang lagi susah. Tapi kalau nak susah, senang. Jadi kalau pergi ke hutan ni pun beringat, macam kisah yang pertama tadi pun berkait rapat juga dengan kisah yang kedua ni. Bila kita niat yang baik, insya-Allah kita akan dapat yang baik. Okey geng, tamat sudah cerita yang kedua ni. Jadi kita rehat sat. Aku nak perbetul pinggang sat. Jadi kita jumpa selepas ini. Stay tune guys, jangan pergi mana-mana. Okey geng, kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung cerita. Okey, alhamdulillah geng, tak beberapa hari lagi insya-Allah kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Haji. Dan aku daripada Andy Izaki Channel ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, muslimin dan muslimat. Siapa-siapa yang buat korban tu, hantar-hantar lah mai korban sikit kan. Tak dapat setumpuk pun dapat sikit jadi ya kan. Apa nak bakang. Okey. Alright geng, kepada yang belum subscribe lagi, dekat bawah tu ada butang subscribe. Tekanlah butang subscribe, like, comment and share, dan hit bell notification untuk sebarang maklumat dan info daripada Andy Izaki Channel. Okey geng, selalu aku katakan, jagalah kesihatan, sebab kesihatan yang baik insya-Allah akan menjaminkan kehidupan kita yang lebih baik insya-Allah. Doa aku hari ini semoga hampa semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu, dan yang baik-baik untuk hampa, untuk aku, dunia akhirat insya-Allah. Amin. Sehingga kita berjumpa lagi di next episode, di next video cerita seram serial yang seterusnya. Ingat tagline aku, Kod-kod, Tia.